Bila sebut je kemalangan dengan motosikal, lebih tepat lagi bila korang dilanggar dengan motosikal, ramai yang cakap kita tak boleh menuntut ke atas insurans motor. Jawapan dia salah. Hari ni, Abang Juban nak buat video penuh bila korang dilanggar dengan motosikal. Korang kena save video ni dan korang share juga video ni untuk bagi manfaat dekat semua orang. Bila korang kemalangan dan korang dilanggar dengan motosikal, korang tetap boleh claim ataupun menuntut ke atas insurans motor tersebut. Tetapi dengan bersyarat. Apa syarat-syarat dia? Yang pertama adalah semasa kemalangan, owner motor sendiri yang menunggang. Yang kedua adalah pengguna motor tersebut memiliki lesen memandu dan juga mempunyai polisi insurans yang first party. Yang ketiga adalah penunggang motosikal tersebut tidak boleh mengalami apa-apa sebarang kecederaan. Dan yang keempat, penunggang motor tersebut wajib membuat surat akuan bersumpah dan menyatakan yang dia tidak terlibat ataupun tidak mengalami apa-apa kecederaan semasa kemalangan dengan korang. Bila keempat-empat syarat ni korang faham, barulah korang boleh menuntut ke atas insurans motor. Selalunya yang berlaku adalah penunggang motor tersebut mesti mengalami kecederaan ataupun paling tidak dia tak nak sediakan apa-apa dokumen bagi korang untuk meneruskan tuntutan ke atas insurans motor dia. Sebab itulah ramai yang cakap bila kita kemalangan dengan motosikal ni tak boleh claim. Sebenarnya bukan tak boleh claim. Korang pun sendiri dengar apa syarat-syarat dia bila kita nak menuntut ke atas insurans motor. Macam biasa, korang kat luar sana pengguna insurans Etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas, korang semua kalau tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.